Okey, dah first boleh kirakan Audi TT MK3 use. Sebab awak jadi orang pertama komen, jadi saya tolong breakdownkan untuk awak berapa income yang saya nak beli sebuah Audi TT pada tahun 2026. Jom kita breakdown. Pada second hand tahun 2017, harga bermula RM99,800. Untuk deposit, kereta ni 2 pintu, at least kena ada 30%, bermaksud RM30,000. Road tax pula RM380. Untuk insurans kena prepare RM2,039. Total upfront yang kena ready untuk sebuah kereta Audi TT 2 pintu ni adalah RM32,419. Usia kereta pun dah lanjut, kita kirakan installment untuk 7 tahun. Sebulan kena prepare RM1,020. Kalau setahun pula RM12,240. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM2,039, road tax RM380, servis boleh budgetkan RM1,400. Untuk wear and tear kena ada at least RM3,500 setahun. Total up yearly expenses untuk sebuah Audi TT ni adalah RM7,319. Apakah yearly expenses dengan yearly installment? Maka dapatlah RM19,559. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,629. Berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income kena ada RM5,430. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM8,145. Macam mana? Model ni memang cantik, tapi kita banyak habiskan masa dalam kereta atas jalan, bukan dekat workshop. Tak pasal-pasal. Jadi bestie dengan foreman.